Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ni hujan lebat tadi. Ni orang Perak panggil dah seroyak sikit lah. Dah kurang sikit, tidak lebat sangat macam tadi. Tapi tak apa, kita pakai payung. Kita ada payung. Kita ada payung. Jadi kita nak buat review ringkas lah untuk bas yang terbaru dalam keluarga Alisan, Golden Coach VLR 366. Corak sama saja macam bas-bas yang sebelum ni dan juga bas 2 tingkat dia orang. Tapi sebabkan bas baru, kita review, kita tengok mungkin ada sedikit perbezaan di bahagian dalaman untuk bas Alisan Golden Coach VLR 366 ini. Sebelum kita masuk ke dalam, kita keliling dulu bas, kita tengok corak yang sama Alisan Golden Coach warna biru gelap. Dia macam-macam, seakan-akan hitam lah, blue black. Boleh ikut lah orang kata blue black kot dia. So taburan warna hanya nampak macam 3 warna saja. Warna kuning, blue black tadi, dan juga sedikit warna putih. So jom sekarang kita tengok bahagian belakang untuk VLR 366 ini. Kita nampak tu Cik Amir, itu orang kuat SHS Coach, sedang ambil gambar jugalah, dan juga buat sedikit video lah untuk Alisan Golden Coach ini. So bahagian atas tertulis the Malaysia Book of Record most passengers in across border coast service in a year. So ada lagi satu award, Consumer Choice Award, Majlis Tindakan Pengguna Negara Malaysia, dan ada laman sesawang www.alisangoldencoach.com.my. So sebarang pertanyaan boleh hubungi hotline diorang 012 280 6663. Kita tengok full view ataupun bahagian rupa penuh untuk bas Alisan Golden Coach ini VLR 366. Cantik nampak tinggi sebab dia kategori sebagai SHD ataupun semi high tech. Okey, sekarang kita tengok bahagian mata bertentang mata untuk bas VLR 366 ini. So ini pula bahagian muka hadapan untuk Alisan Golden Coach Group, bas yang dibuat oleh SHS Coach World. Jom kita masuk ke bahagian dalaman bas. Kita tengok apa yang ada dalam bas yang dimiliki oleh Alisan Golden Coach Group ini. Daripada lantai kita perlahan naik ke atas dan kita nampak inilah seat yang digunakan dalam bas ini. Besar seatnya, seat yang sudah tentunya selesa, besar, empuk, yang dibuat oleh Orient. So ini dia lampu yang tertulis Alisan. Okay, so Yop sekarang berada di belakang. Inilah pandangan daripada belakang lah. Ada lampu RGB bahagian atas. Kita perlahan ke hadapan. So susunan seat dalam bas ini 1 tambah 2. Total untuk tempat duduk semua 27 penumpang. Okey, jom kita pergi lebih dekat. Kita review untuk seat single dahulu. Seperti biasa, ada ni tempat melihatkan betis, ada tempat letak air mineral. Ni dah benda yang paling penting sekali, tali pinggang keledar jangan lupa. Pakai tak pakai nanti kena saman. So ada tulis Alisan Golden Coach di setiap tempat duduk yang dibuat oleh Orient ini. So itu trademark lah, trademark untuk Orient pastinya akan ada warna oranye, dan itulah USB charger port. Okey, selesai kita tengok seat single. Kita beralih ke seat double pula. Okey, seat mana you nak pilih? So you pilih seat ni lah, dekat je sebelah sahaja. So sama sahaja dengan seat single, tak ada apa-apa perubahan. Ada tempat merehatkan betis. Lepas tu setiap tempat duduk tulisan Alisan Golden Coach. Ada seat belt, guna seat belt tu. So ada tempat meletakkan air minuman atau air mineral. Okey, tu dia. Ada, jangan berebut, ada cukup dalam bas ni untuk letak air mineral tu. So ini dia USB charger port berada di sini untuk seat yang dibuat oleh Orient ini. Okey, sekarang kita beralih ke tempat duduk pemandu bas. So seperti biasalah untuk monitor series pastinya akan ada 2 monitor.
Satu untuk mengawal selia CCTV dan juga kamera 360, manakala satu lagi untuk entertainment dalam bas ini. So entertainment menggunakan MSI Funturo. Sekarang inilah bahagian dashboard ataupun papan pemuka yang dibuat oleh SHL Coachwork untuk model The Arc series. Okay, kita turun sikit. Kita ambil angle untuk nampakkan bahagian ceiling, bahagian tempat duduk. Dan ini dia, kita tunjuk ada beberapa kompartmen di bahagian belakang tempat duduk pemandu. Bas yang membawa 27 tempat duduk sahaja, 27 penumpang sahaja. Dan ini dah tempat duduk yang selesa untuk pemandu bas ini. Dan inilah steering Scania New Bus Generation. Okey, dah lengkap lah kalau kita tak review bahagian tempat rehat pemandu. So ada pintu tu, dia bersambung sekali dengan bahagian luggage compartment. So untuk model Scania ni, dia ada kiri kanan ada tempat lah, tempat untuk meletakkan barang pemandu ketika mereka berehat dalam bas ini. Okey, jom kita tengok bahagian sisi pula. Nampak cantik kan? Sebab dia waktu hujan tu nampak ada pantulan cahaya, pantulan dekat atas lantai ni. So inilah bahagian sisi wajah keseluruhan untuk bas Alisan Golden Coast. Saya rasa tak ada perbezaan lah dengan bas-bas yang sebelum ini. So kalau tak lengkap juga kalau kita tak tengok bahagian luggage compartment kan. Orang kata review luar dalam, mudah depan belakang semua, tapi luggage compartment tak dapat tunjuk. Tapi kali ni kita tunjuk. Nampak hujan tu, air hujan tu menitis. So bas kategori semi high deck, maka tempat penyimpanan barang atau penyimpanan bagasi di bawah adalah lebih tinggi sedikit daripada model single deck ataupun model bas satu tingkat. Okay, so dalam video ni waktu hujan ni ada 3 buah bas Alisan lah. So yang 2 tu akan keluar tak lama lagi. So yang hari ni VLR 3666, sebuah bas yang keluar pada hari ni tapi orang kata nak senang, nak gambar tu cantik, ambil lah gambar 3 sekali kan, baru nampak meriah. So tahniah kepada Alisan Golden Coast dengan peluncuran sebuah bas baru pada hari ini, dan bakinya tidak lama lagi. So nampak dalam tu tulisan neon tu tertulis Alisan